Korang pernah nampak tak orang minum extra joss? Kadang masa bekerja, bersukan, konon-kononnya sebab nak tambah tenaga. Tapi kalau budak-budak minum, siap sedia sebab bahaya. Extra joss ni minuman tenaga. Nampak macam best, tapi dalam satu sachet kecil tu ada kafein. Benda sama yang ada dalam kopi tau. Bayangkan minum kopi versi manis, berkarbonat. Otak pun boleh bergetar. Bila budak-budak minum, jantung kerja dengan lebih kuat. Rasa berdebar, pening, susah tidur, malah cepat marah. Dan kalau minum selalu, boleh jadi ketagih. Dekat belakang bungkusan pun, dah terang-terang tulis tidak sesuai untuk kanak-kanak. Tapi sebab bungkusan dia colour yang cerah, ramai yang fikir ianya boleh diminum. Kalau korang nak tenaga, senang je. Tidur kena cukup, makan buah, minum air kosong dan main kat luar rumah. Ingat tau, bukan semua yang nampak cool tu baik untuk kita. Kadang-kadang yang paling sihat tu cuma segelas air kosong je.